salah satu syarikat perdagangan yang terbesar di dunia, iaitu Sandal Bee Plantation, dan juga usaha mereka dalam menghasilkan minyak sawit secara lestari. Betul tu Husna, topik ini sangat relevan sebab industri sawit sering dikaitkan dengan isu alam sekitar seperti penebangan hutan, pencemaran dan isu buruh. Jadi penting untuk kita tengok sejauh mana Sandal Bee benar-benar komited dengan kelestarian. Sandal Bee Plantation ialah pengaluan minyak sawit yang berpangkalan di Malaysia dan diiktiraf sebagai antara pelopor dalam amalan pertanian lestari. Mereka aktif dalam inisiatif RSPO Roundtable on Sustainable Palm Oil yang meletakkan piawaian ketat terhadap pengeluaran sawit. Salah satu pencapaian besar mereka adalah kemampuan menjejak hasil sawit mereka, iaitu daripada ladang ke kilang. Maksudnya, setiap tandan buah segar yang dituai boleh dijejak ke ladang asal. Ini penting untuk keterusan dan juga kawalan kualiti. Ya, betul tu Sarah. Selain itu, Sandal Bee juga menggunakan teknologi seperti drone dan sistem satelit untuk membantu kesihatan tanaman serta mengelakkan pembukaan hutan secara haram. Mereka juga ada pelan pengurangan gas rumah hijau dan pengurusan sisa yang lebih efisien. Tapi tak semuanya sempurna tau. Syarikat ini juga pernah berdepan dengan tuduhan berkaitan buruh paksa di dalam mereka yang menyebabkan ekspor ke Amerika Syarikat terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Isu ini juga menunjukkan bahawa aspek sosial juga perlu diberi perhatian yang serius. Ya, dari sudut ketulusan sosial, masih ada ruang untuk Sandal Bee menambah baik pelaporan mereka, terutamanya berkaitan hak pekerja asing dan impak kepada komuniti setempat. Jadi, dalam analisis kami lihat Sandal Bee sangat kukuh dari segi teknologi dan pengurusan alam sekitar. Tapi, perlu beri perhatian lebih kepada aspek sosial dan kemanusiaan. Antara cadangan kami ialah Sandal Bee perlu memperluas audit bebas terhadap hak pekerja dan memperkenalkan platform aduan supaya meningkatkan kepercayaan pengguna dan pasaran global. Selain itu, mereka juga boleh menabur dalam program pendidikan alam sekitar kepada komuniti setempat. Bila masyarakat faham peranan mereka dalam kelestarian, barulah impak jangka panjang dapat dicapai. Jadi kesimpulannya, Sandal Bee juga telah menunjukkan usaha yang kukuh dalam aspek kelestarian, tapi masih perlu kerja keras dalam memastikan aspek sosial tidak diketepikan. Dengan penambahbaikan yang betul, Sandal Bee boleh jadi contoh global dalam pengeluaran minyak sawit yang lestari. Terima kasih dalam mendengar podcast kami pada hari ini. Kami harap anda dapat sesuatu yang bermanfaat. Jumpa lagi nanti.